Assalamualaikum. Pertama sekali syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjaga saya selama ini. Keduanya, saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan untuk saya, untuk yang memberi sokongan, yang hadir, juga meluahkan sokongan kepada peguam saya, kepada keluarga saya, dan saya rasa kemenangan hari ini adalah untuk semua rakyat Malaysia. Pengalaman dalam penjara memang penjara, terutamanya kepada seseorang yang tidak pernah buat salah. Tapi penting saya nak berucap terima kasih kepada tahap profesionalism pegawai-pegawai penjara yang menjaga keselamatan kebajikan saya. Dan saya amat bersyukur dapat dibebaskan hari ini. Tetap berjuang. Saya nak mencari keadilan. Saya disalahi, dianiayai, dilakukan macam-macam.